Sebanyak 72 buah rumah di Taman Tanah Putih Baru, Kuantan rosak dalam kejadian ribut kuat yang melanda kawasan berkenaan sekitar jam 7.30 malam pada Jumaat 7 November. Menurut sumber khidmat Malaysia Pahang yang turun membantu, ribut yang menerjang secara tiba-tiba itu mengakibatkan banyak bumbung rumah diterbangkan, banyak pokok tumbang dan sebahagian kediaman mengalami kerosakan teruk. Seramai 46 orang dari 9 keluarga yang terjejas teruk ditempatkan sementara di Dewan Orang Ramai Tanah Putih. Sementara itu, Ahli Dewan Negeri Tanjung Lumpur, Datuk Ustaz Rosli Abdul Jabbar yang turun meninjau dan menyantuni mangsa juga menyampaikan sumbangan awal berupa bantuan keperluan asas bagi meringankan beban. Katanya, pihak pusat khidmatnya turut menggerakkan pasukan tindakan segera bagi membantu penyediaan makanan dan keperluan asas sementara menunggu bantuan lanjut daripada agensi kerajaan.